Ni kalau yang ni pun dua berat. So maksudnya kali ni harap kita akan dapat yang rare punya lah. Okay, so nanti uncle akan unboxing. Kita tengok akan dapat apa. Okay, ready Dapat apa ni? Oh, mainan lah ni. Yalah. Okay, sekejap kita tengok dulu. Oh, okay. Dalam ni dia cakap dapat itu apa ni? Dapat ring. Tak boleh makan lah. Ingatkan boleh makan. Okay. Ush, cantik ni. Ni kalau pakai ni nanti macam orang kata macam superhero lah. Okay, ada kuasa kot. Okay, kita tengok sikit. Oh, okay. So kita ada apa dalam dia? Oh, dia macam cincin. Oh, dia magnet lah. Okay. So dia macam magnet kan. So kita boleh pakai macam ni lah, nampak? Okay, kita akan pakai je. Semak juga. Oh, baik So boleh lawan lah. Sap. Okay, so yang itu yang pertama. So kita akan pergi yang kedua. Oh, okay. Yang kedua kita dapat apa ni? So kita dapat, oh ni dia punya kertas ni. Dia tunjukkan lah collection pedang apa je, color apa. So harap-harap kita dapat yang rare lah, yang secret color pink ni. So saya dapat color pink dengan color apa yang secret, color putih secret ni. So saya dapat. Okay, so kita tengok, jom. Harap-harap color apa ni lah, color kuning. So kuning ni dia yang orang kata normal sajalah. Okay, so ni boleh letak kat handphone, dan yang ni boleh pakai. Alright, so kita dapat dua. Cantik, nice. Okay, so ingat, siapa dah main benda ni, jangan lupa ni kena buang balik. Nanti kalau kita buang sampah mana-mana, orang akan marah. Alright, so kita sambung next video. Kita akan pergi tempat lain. Boleh komen ataupun like, share, beritahu kat mana kita nak pergi untuk kita try. Right, ni kita dekat kawasan kampung. Okay, jangan lupa like, share. Bye bye. Assalamualaikum.